Saya Kazuto Sun dari Moto Kazuto. Hari ini bersama rakan saya Shinichi Ota dari Jepun. Sama-sama kita akan buat review Moto Raider 150 ini untuk anda. Dan kita akan ambil masa dengan motor ni. Kita akan naik bukit seperti Genting dan Fraser Hill. Dan kita akan travel long distance. Akan juga buat ujian di dalam track dan segala-galanya. Dan selepas tu kita akan bagi pendapat jujur kami. Dan kita akan terangkan fakta-fakta yang menarik yang anda patut tahu tentang Suzuki Raider 150 ini. Dua tahun lepas iaitu 2022, Suzuki Malaysia melancarkan Suzuki Raider 150 Fi. Jadi sudah lepas 2 tahun. Sekarang 2024. Adakah motor ini masih relevan untuk membelinya? Motor ni pernah digelar sebagai King of the Road atau King Moped. Ramai kata motor ni paling laju, paling handal di atas jalan raya. Apa pendapat anda? Dan hari ni saya bersama rakan saya Shinichi Ota daripada Jepun. Dia adalah salah seorang pelumba di Jepun. Dia juga adalah mekanik yang qualified. 皆さんこんにちは。日本から来ました太田真一と言います。今回、私がマレーシアに来た理由なんですけれども、私はね、日本の、ASEAN アンダーボーンのマニアなんですね。で、今回、レイダー150を、どうしても乗りたいと思って、来ました。なんでかっていうと、日本では、レイダー150は売ってません。で、持ってるのはチーム加賀山がレースバイクとして何台か持ってるだけなんですよ。で、それでどうしてもやっぱり、興味があるので、どうしても乗りたいなと思ったら、ちょっとカズトさんが、用意してくれまして、今回、このレイダー150乗ることが決まりました。すっごく楽しみなので、それで、いろいろと、高速道路だったり、ワインディングロードだったり、そのあたりを走ってきてみたいと思いますので、走り終わった後にね、このバイクの、レビューを皆さんにお届けしようと思います。それでは、見てください。Salah satu cara explore Malaysia adalah naik motor. Boleh terus jalan walaupun jalan jam. Nak cari parking atau ke mana-mana saja pun senang. Desain luaran Suzuki Raider 150 ini yang aerodinamik berbanding kapcai-kapcai yang lebih berkembung. Desain macam ni baik untuk top speed kerana ia bagus untuk memotong angin dan kurangkan drag. Desain sebegini sekali pandang pun dah tahu ini adalah sport moped. Ia lebih seperti sebuah sport naked bike atau motor street fighter dan bukan desain kapcai tradisional yang biasa. Front mask pun macam motor besar yang sangat cantik dengan desain lebih agresif. Bagi saya, sekali pandang ia nampak macam anime Gundam yang sangat popular di Jepun. Lampu dilengkapi dengan lampu LED yang sangat terang. Kami cuba di waktu malam di kawasan yang sangat gelap. Lampu dia itu cahayakan kawasan gelap itu terus terang. Di bahagian tengah konsol ni mempunyai satu kompartmen yang kecil. Kamu boleh masuk seperti glove atau boleh masuk handphone atau air dan sebagainya. Mari kita tengok dashboard dia. Meter panel multifunction yang sangat cantik dan menarik yang saya sangat suka. Macam Suzuki Berlang 150 sebelum ni, meter ini ada built-in shift light. Apa itu shift light? Shift light sebenarnya biasa digunakan di motor perlumbaan seperti motor drag atau motor race di litar. Shift light itu berfungsi sebagai indikator RPM tertentu untuk rider tukar gear supaya tidak overrev dan dapat jaga enjin dengan baik. Fungsi shift light ini juga sangat baik untuk kegunaan harian seperti baik untuk ekosistem atau untuk jimat minyak. Dan terus tolong kita jaga enjin supaya tidak overrev hanya dengan perhatikan shift light ini nyala, kita tukar gear. Okay, di meter display dia, ini adalah dia punya speedometer. Bahagian sini adalah RPM. Ini adalah dia punya kilometer. Dan ada jam di sebelah sini. Untuk fuel consumption yang rendah, kamu boleh setting untuk bahagian low ini. Apabila sampai 4,000 atau 5,000 RPM, lampu ini akan menyala supaya kamu tahu kamu patut tukar gear. Dan kalau kamu perlukan yang lebih kuat lagi, kamu boleh set. Kalau tengok sini tekan ni, dia akan jadi high. High dia akan sampai 8 atau 7 atau 8,000 RPM. Lampu ni juga akan menyala untuk bagi tahu anda masa untuk tukar gear.
Dan kalau kami untuk full performance pula, lampu dia akan menyala di 10,000 RPM atau 11. Itu adalah khas untuk full performance riding. Side panel ini yang ada di kiri dan kanan. Ini side panel yang macam ada pada Superbike. Bukan sahaja untuk styling, tapi ia berfungsi sebagai air collector untuk kesejukan radiator dan memastikan secukupnya angin masuk ke radiator yang panas. Kami singgah di Dataran Merdeka untuk tunjuk otasang bangunan yang bersejarah ini. Dan seterusnya, kita singgah di Batu Cave untuk otasang merasai budaya Malaysia yang pelbagai kaum dan agama. Kami ambil jalan lama melalui Batang Kali, naik ke Genting supaya dapat lebih mileage dan dapat buat test ride dengan pelbagai kondisi jalan. Enjin Suzuki Raider ini sebenarnya adalah agak luar biasa kerana dia punya design sebenarnya adalah blueprint daripada Suzuki GSX 1000 race bike. Enjin Dodge atau lebih dikenali sebagai enjin twin cam 147cc. Enjin ini paling berkuasa dalam kelasnya dengan menghasilkan 18 horsepower, 14 Nm torque berbanding yang lain hanya lebih kurang dalam 15 horsepower sahaja. Ini adalah disebabkan enjin Raider ini yang menggunakan piston yang lebih besar dan stroke-nya yang lebih pendek. Raider 150 Fi yang baru ini juga menggunakan sistem penyunjuk secair dengan radiator. Ini adalah upgrade daripada belang 150 yang lama menggunakan sistem penyunjuk udara dan oil cooler. Enjin ini boleh race sampai 10,000 RPM berbanding dengan enjin yang lain hanya sampai lebih kurang 8,000 RPM sahaja. Begitu juga dilengkapi dengan fuel system injection dan ia memberikan pembakaran yang lebih sempurna, terus bagi tenaga kuasa yang sangat bagus dan terus jimat minyak. Untuk mendapatkan perjalanan yang lebih lancar, Suzuki Raider 150 Fi ini dilengkapi dengan gear 6 speed berbanding dengan jenama yang lain yang masih menggunakan 5 speed sahaja. Tak macam moped 150 yang lain, Suzuki Raider ini masih mempunyai kickstart. Kenapa ada kickstart? Sebenarnya bagi saya kickstart ini sangat penting kerana kalau emergency, bateri rosak atau segalanya, kamu masih ada kickstart, masih boleh hidupkan motor lagi. Motor Suzuki Raider 150 ini hanya 8,988 sahaja. Kami dah sampai di Genting. Cuaca hari ini amat sejuk. Itu sebab kabus sangat kuat. Check-in dah bergambar di depan hotel Genting dan kita teruskan perjalanan kita dengan test ride ini. Untuk sarapan pagi, Otasang biasa makan yang ringan. Hari ini dia bagi tahu dia ingin makan makanan tempatan untuk sarapan pagi. Jadi saya pun bawa dia ke kopitiam tempatan. Dia order kopi tempatan dan roti bakar sapu kaya dengan margarin. Dia kata sangat-sangat enak. Terus dia nak cuba lagi dengan roti bakar cheese. Nampaknya dia dah makan lebih daripada apa yang kita biasa makan dah. Selepas makan sarapan pagi, kita pun singgah di One Moto Suzuki Big Bike World untuk tengok sebuah Suzuki Raider 150 GP look yang hasil modify daripada One Moto. Lihat Suzuki Raider ini. Sekali tengok, ingat ni adalah Suzuki Raider 150 Special Edition. Kenapa saya kata begitu? Tengoklah macam mana One Moto make up dan modify Raider ini. Begitu kemas sekali sampai semua komponen yang dipasang macam dari kilang. Cantik gila weh. Ini dah betul-betul super moped ni. Dengan motor GP style. Tak over sangat. Kalau kita tengok cara dia buat dan pas modifikasi ke atas motor ini, semuanya nampak praktikal. Tidak over sangat. Tidak besar atau kecil melampau seperti sesetengah konsep modifikasi sering yang kita nampak dan style yang tidak praktikal. Ota dah sangat excited tengok motor ni. Tengok cara dia tengok. Semua detail-detail yang ada dalam motor ini dia tengok. Tengok macam mana cara mereka pasang, macam mana mereka modify, apa yang mereka gunakan. Semua begitu kemas sekali sampai orang Jepun pun tertarik hati. Depan pun gunakan upside down fork. Tepi pula dengan side step yang sangat cantik. Swing arm, seat racing dan ring yang macam original dari Raider ini, tetapi ini yang lebih lebar. Terus menjadikan motor ini nampak macam motor ini original dari kilang. Kemas weh. Buat masa ni, inilah Suzuki Raider 150 Fi yang paling kemas kita pernah nampak dari modifikasi. Jadi kalau kamu beli sebuah Suzuki Raider 150,
Besar kemungkinan kamu boleh buat motor anda seperti macam ni atau bolehlah ambil idea sedikit sebanyak dari motor ini. Dia dah tak boleh tahan dah. Terus nak naik rasai sitting position motor ini. Tengok dia ni dah mula berhayal. Kami singgah di Masjid Sultan Salaluddin Abdul Aziz Shah. Masjid yang sangat cantik dan ikonik di Shah Alam. Mestilah nak tunjuk kepada otasang bagi dia tengok-tengok kan. Sitting position, ini adalah salah satu topik yang penting untuk setiap motor. Jom mari saya terangkan sitting position Raider 150 ini. Untuk mendapatkan sitting position yang paling comfort atau paling selesa sekali adalah duduk di bahagian tengah atau kebetulan di curve sini. Kerana kalau kamu duduk di bahagian sini dengan handle yang lebih rendah berbanding dengan moped lain, kamu akan rasa pelik. Jadi bila kamu duduk di sini, kamu akan rasa selesa sangat untuk sitting position Suzuki Raider ini. Ketinggian seat motor ori Raider 150 ini adalah 765mm. Seperti saya duduk atas motor ini sekarang, tengok tapak kaki saya 100% di atas jalan raya. Ini sangat sesuai untuk kegunaan harian, terutama kepada penunggang-penunggang rider-rider yang tidak begitu tinggi. Keselesaan riding position ini sangat bergantung kepada macam mana seseorang rider itu duduk dengan cara yang betul. Kalau rider duduk lebih depan sekali dan badan anda akan tegak macam ini. Bagi saya ini adalah salah, terutama motor ini. Kerana handlebar yang rendah dan ini juga adalah posisi yang tidak selesa dan bahaya kerana terlalu dekat dengan handlebar. Dan terus ia akan memberikan anda satu riding posisi yang kurang selesa. Kecualilah rider yang berbadan sangat kecil atau pendek. Mungkin okey kot. Bagi saya, posisi terbaik atas Raider ini adalah duduk di belakang sedikit atau di tengah-tengah seat. Supaya ada ruang antara handlebar ke tempat rider duduk. Dan bandar anda akan condong sedikit macam ni. Dan ini adalah riding posisi betul dan paling selesa daripada apa yang saya dah cuba. Dan ini bukan riding position yang malas, tapi lebih sporty. Macam mana dengan seat pembonceng? Rasanya macam agak selesa? Dan tapak kaki juga tak tinggi sangat dan selesa. Cerita tentang riding posisi yang selesa. Macam mana hari ini kita pergi buat test jalan jarak jauh sebanyak 300 km dan lebih dalam sehari ini. Surprisingly kan, badan tidak penat naiki jarak jauh dengan Raider ini. Yang penting sitting atau rising position itu kena betul dan dia tidak akan mempenatkan badan kita. Naik 300 km lebih dengan Raider ini bukan sahaja nak cuba keselesaan naik motor ini. Kami juga nak test dia punya fuel consumption. Kalau ikut spek sekarang kita minyak 95 adalah RM2.05 untuk seliter. Jadi Raider ini dengan 1 liter RM2.05 ni, motor ini boleh jalan 50 km. Seperti yang kita cuba, taklah sampai 50 km. Dapatlah 40 lebih. Sebenarnya itu dah kira fuel consumption yang agak baik. Kerana seliter dengan RM2.05 dalam perjalanan yang santai, seliter minyak kita dapat lebih kurang 43 km. Jadi boleh kirakan motor ini sebenarnya fuel consumption dia sangat bagus. Itu pun terpulang kepada macam mana kamu jalan dengan motor ni atau macam mana kamu guna dengan motor ni. Seperti kita naik bukit, kita banyak rembat kan. Kita banyak gunakan tenaga dan kita throttle banyak. Jadi kita dapat lebih kurang dalam 36 km 1 liter. Tapi untuk highway atau jalan yang santai, kita dapat dalam 43 km. Jalan punya jalan, kita pun dah sampai Kuala Kubur Baru. Dan kita singgah di restoran ini sebentar untuk makan tengah hari. Dan rambutan ini dibelanja oleh owner restoran ini. Khas untuk otasang. Dan dia kata dia tak pernah makan rambutan. Ini adalah kali pertama dia cuba rambutan di Malaysia. Kami juga singgah di empangan Sungai Selangor. Dan selepas ini kita akan cuba jalan sempit dan banyak corner naik ke Fraser Hill. Kami dapati motor Raider 150 ini sangat senang untuk maneuver dan seronok menunggangnya semasa kami ride naik ke Fraser Hill. Dengan jalan yang sempit dan banyak corner yang tajam, kami sangat enjoy. Sebab-sebab utama ialah Raider ini mempunyai enjin yang cukup kuat, riding posisi yang sangat bagus dan juga suspensi yang mantap. Hanya Suzuki Raider yang menghasilkan rotor paling besar dalam kategorinya. Macam mana dengan brake system Suzuki Raider? Raider 150 Fi ini lengkap dengan disc brake depan dan belakang. Jadi time turun bukit adalah masa terbaik untuk kita cuba brake system untuk motor ini. Brake dari jenama Tokiko yang sama digunakan di Superbike ini memang mantap dan cengkaman yang sangat kuat.
Kerana brake depan digunakan twin fork caliper siap dengan disc rotor yang paling besar keluaran dari kilang dalam kelasnya. Setup macam ni biasanya ada di motor race Caprix. Untuk brake belakang, dia menggunakan brake caliper Tokiko juga dan begitu juga menggunakan twin fork caliper. Bagi kami, ia terlalu cengkam kerana motor sudah ringan dan naiki seorang. Tapi ia lebih bagus apabila kamu mengambil pembonceng kerana dia akan menambahkan berat ke atas motor ni dan kamu perlukan cengkapan yang sangat kuat seperti ini. Salah satu benda yang terbaik terdapat di Suzuki Raider 150 ini adalah full suspension fork dia. Fork ini adalah terbaik untuk handling dan boleh katakan handling yang terbaik daripada Raider ini adalah terbaik di seluruh kelas moped, termasuk kelas 180, 150 dan segala-galanya dalam kelas moped. Full suspension fork ini memberikan kestabilan yang sangat bagus untuk Suzuki Raider ini. Bukan itu saja, dengan T-clamp aluminium bahagian atas, siap dengan clip-on handlebar. Berbanding dengan motor-motor moped yang lain, mereka hanya menggunakan pipe besi untuk handlebar. Sistem full chassis fork ini sangat bagus seperti digunakan di motor besar dan ia banyak memberikan manfaat kepada motor ini. Full chassis fork ini akan kurangkan flex dan tentu ia akan memberikan kestabilan baik di atas jalan yang lurus dan di cornering. Dan pada masa yang hard braking juga ia meningkatkan braking power yang lebih baik kerana full chassis fork ini dipegang dengan bahagian atas dan bawah dan ia akan kurangkan flex. Tidak macam kapcai-kacai yang lain yang hanya ada dengan fork yang pendek dengan T-clamp untuk memegangnya di bahagian bawah sahaja dan itu akan menjadikan kurang stabil. Monoshock swing arm yang bukan apa yang baru lagi daripada Suzuki. Ia adalah jenama terawal memperkenalkan monoshock swing arm di pasaran untuk kapcai pada 90-an dengan motor Suzuki RG 110. Masa itu RG 110 juga adalah motor terpantas baik di litar maupun di atas jalan raya. Yang ni dia dilengkapi dengan monoshock Showa. Ia memberikan stroke yang amat selesa dan matching terbaik untuk Raider 150 ini. Hari ini kita akan ride ke Litar Sepang untuk support tim Suzuki Malaysia yang akan race di acara MSBK di Litar Sepang ini. Dan ini adalah kali pertama otak kunjungi Litar Sepang yang popular sedunia ini. Dan dia sangat seronok bukan sahaja dapat merasai suasana budaya perlombaan di Malaysia, sekaligus dia dapat hadir tengok race di MSBK dan Caprix Malaysia yang juga sedang dijalankan pada masa yang sama. Chassis atau body Raider ni sebenarnya sangat mantap. Memang dari zaman Suzuki RG lagi, Suzuki menghasilkan chassis yang sangat bagus. Chassis Twin Spark Underbone design yang digunakan oleh Raider 150 ini bukan apa yang baru lagi. Sebenarnya Twin Spark Underbone chassis ini memperkenalkan oleh Suzuki untuk motor Underbone sejak 90-an lagi dari motor Suzuki RG Sport 110. Dan kali ini mereka improvekan lagi design frame ini supaya ia lebih ringan dan lebih kuat untuk motor yang bersisi 150 yang kuat kali ini. Footrest aluminium yang terdapat di Suzuki Raider 150 ini, sebenarnya ini adalah footrest superbike. Dia sama dengan GXX yang lain atau superbike di Suzuki. Mereka juga menggunakan footrest aluminium seperti ini. Raider 150 ini memang sebuah motor siap dari kilang, sudah dekat macam sebuah motor lumba Caprix. Jadi tentulah kita kena cuba di dalam track, barulah kita boleh rasa motor ini. Hari ini kita ke Litar Raya Kuala Selangor untuk buat testing ini.
motor yang kami guna untuk hari ini adalah motor standard dari kilang. Jadi tentulah tak boleh buat bandingan dengan motor Caprice yang sudah melabur berpuluh ribu ringgit dan siap modifikasinya. Walaupun motor ini standard, powernya memang mantap weh. Dengan hanya sprocket standard pun dah rasa kuat. Kalau setup lagi mantap. Engine dengan fuel injection memang rasa smooth dan responsif. Ada 6 gear pun tapi tak habiskan gear. Braking system yang sangat mantap, siap dengan fork full chassis ini, terus memberikan late braking yang lebih menjadi-jadi. 4日間にわたってこのレイダー150をテストさせてもらいました。いろんなところに行きました。ゲンティングヒルとか、フレイザーヒルとか、あとは、高速道路も走りましたし、いろんなところ行って美味しい料理も食べて帰ってきました。で、さらにはね、今日ね、なんとか、あちらにある、クアラセランゴールサーキットも、ちょっと走ることができまして、大体のレビューができるような感じがします。まず最初に感じたのは、こちらバイク、めちゃめちゃ、合成感高いと思いました。他のアンダーボーに比べてね、フロントフォークが、上まで2本あるタイプなので、フロントの合成はすごく良かったです。他のアンダーボーだともう少しこう、切れ込んだりとかそういう感じがあったんですけど、そのあたりは全然、ゲンティングヒルとか、フレイザーヒルとかでは全然感じませんでした。めちゃめちゃ合成高くてすごく良かったんですけれども、まあ、サスペンションノーマルなので、やっぱり柔らかいから、たまにこう破綻しそうになる感じがありました。で、ハイウェイはもう全く問題なく、走れました。もう150にしては、すごくパワフルですし、信号待ちからスタートするときなんかは、やっぱりちょっと、遅い感じはしたんですけど、ハイ RPM、高回転になればなるほどパワーがぐっときて、すごく楽しい乗り物でした。まあ、6000回転ぐらい以上であれば、もう、他のアンダーボーンより速いんじゃないかなと感じました。で、あと、まあ、自分が感じた部分でこうしたいなと思った部分は、ちょっとやっぱりハンドル高いのと、ステップがちょっと前すぎる感じがして、自分はもう少し低くて、後ろの方がいいと思いました。で、思った通りで、今日、サーキット走ったんですけれども、サーキット走ったらもう、サスペンションはもうふにゃふにゃ。すっごく柔らかくて、全然機能しない。途中で前が、跳ねたり、後ろが跳ねたり、そんな感じでちょっと、完全なるレビューはできなかったんですけれども、まあそのあたりも、フロントのサスペンションを強化して、後ろのサスペンションを、リプレイスのいいやつに変えれば、もう全然普通に、サーキットでも走れると思います。4日間だいたいそうね、700キロ、600キロ、700キロぐらい走ったかな。すごく走れたので満足しています。これ、やっぱり、サーキットで走るのが面白いと思います。あとは、通常の、走り方でも全然過不足なく走れると思いますので、自分も欲しくなってしまった1台になりました。ありがとうございます。Suzuki Raider 150Fi ini adalah sebuah motor yang sangat sesuai baik untuk kegunaan harian maupun untuk kegunaan weekend main track day. Kami sangat seronok menunggang motor ini. Anda bila?